kita buat satu balang ayak jagung. Okey. Yang ni untuk Masjid Syekh Adnan. Okey. Ada siapa yang berasa nak sponsor untuk jamuan majlis berbuka puasa. Jadi bolehlah. Yang ni kita buat ni, satu ni bekas RM30 ni. Model saja. Kita tak ambil untung pun. Kita tak ambil upah pun. Kita cuma buat model susu, model susu, model pati jagung, ayak, gula dengan apa nama? Kita buat model ada RM30. Okey. Ada siapa-siapa yang berhajat nak buat jamuan berbuka puasa untuk Masjid Syekh Adnan, boleh. Abang buat daripada puasa yang kedua. Okey, abang buat puasa yang kedua dah buat dah. Ni puasa yang keberapa dah ni. Okey, kalau ada siapa-siapa yang nak buat sponsor, boleh ni. Kita model saja ni. Kita buat model saja. Kita ambil model saja, kita tak ambil untung pun. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Okey, alright. Ini saja. Kalau ada yang berkenan, ada yang berhajat, kalau tak ada berhajat abang buat juga. Itu saja abang boleh kata pun. Kalau tak ada orang buat, abang buat. Cumanya ni pasal kalau siapa-siapa yang nak buat tu, bolehlah buat. Kan. Dia tak besar. Tak banyak mana, RM30 lah. Tapi buat lagi kita tunjuk review tentang mana mereka makan. Okey. Kita tunjuk masjid macam mana. Okey. Okey, kita tunjukkan suasana berbuka puasa di Masjid Pelaga. Okey. Tapi tak siap gini. Okey, kita nak hantar ayak ni. Kita nak hantar ayak tak? Bismillah. Abang ni dah. Hop. Hari ni special, hari ni special. Ubah tak? Okey. Air jagung hari ni. Hari ni air jagung. Saya cedok tapi weh, cedok tapi weh. Nah. Rasa tengok, ada sedap. Kali ni memang sedap. Ada gula siap. Gula ada bawah. Okey. Inilah suasana. Okey. Okey. Suasananya betul. Alright, cantik. Kita nak pergi tengok kat dapur pula. Kita tengok dapur. Okey, dak ya. Dapur dia tak dok. Dia pun dia dah perempuan tadi. Kita tengok dapur pula. Hadir dah. Yus. Cantik. Dia. Tu dia. Senyum. Wak cedok kan ni? Hari ni wak cedok. Wak dari Surabaya. Tu dia. Habis. Hang ni kan? Okey. Tu dia nasi. Kita ambil. Banyak asam tu. Hari ni kurma terbaik memang. Dah kurma. Ini ayam. Kurma tempoh aero nampak. Ya asam. Okey. Itulah kita. Pak Latif. Pak Latif ni orang lama Pak Latif. Pak Latif tukang masak lama Pak Latif. Allahumma salli ala Muhammad. Pak Latif tu tukang masak lama. Dah pecah dah. Pak Latif habis ada bagi kat depa tu. Okey ah. Pak Latif kalau masak memang kalau tak makan rasa rugi. Okey Pak Latif. Jom. Kita kelak. Tiga. Ya, sahabat jom. Jom. Okey, balik ah. Balik dah. Sekejap. Ada jagung. Jom. Okey, siap. Hujan ni. Okey. Jom. Okey. Cukup. Okey, cukup sekadar itu saja. Konten kita untuk hari ini. Dah tengok dah kan? Okey.
Jom. Jom. Okey. Kita nak balik lah. Kita nak balik. Bismillah.